Saya tahu bila seseorang terluka dengan sangat dalam, mereka mula rasa diri mereka tak berguna. Mereka mula berfikir mereka menyusahkan orang, tak layak hidup, tak layak dihargai dan tak layak dicintai. Kalau itu yang awak rasa, saya nak awak berhenti sebentar. Tarik nafas perlahan-lahan. Dengar ni. Nilai diri awak tidak hilang hanya kerana orang sedang terluka. Orang yang cedera tidak kurang nilainya. Mereka cuma perlukan masa dan sokongan untuk bantu mereka sembuh semula. Fikiran yang sedih selalu membuatkan kita percaya dengan pemikiran-pemikiran yang kejam. Seolah-olah dunia akan jadi lebih baik tanpa kita. Itu bukan kebenaran. Itu suara keletihan. Nilai diri awak datang daripada siapa diri awak sebenarnya, bukan daripada kesakitan yang awak lalui. Awak sentiasa berharga kerana awak tetap terus mengharungi dugaan yang datang hari demi hari. Awak tidak berhenti. Awak cuma berehat sebentar. Awak tetap buat kebaikan walau tiada yang menyuruh. Keberadaan awak sangat bernilai dan sangat berharga. Kasih sayang yang awak curahkan juga tidak ternilai harganya. Segala sudut diri awak adalah bererti dan saya nak awak tahu dunia ni masih perlukan awak.